Wah, itu dia kerap pusing. Malah nak siang. Malah nak siang. Kau buang kepala dia, ambil badan. Acik makanlah. Saya malas lah tengok muka dia tak handsome. Muka dia tak handsome. Masalahnya kalau muka handsome boleh lah kita sambil. Ayo dia mak. Umpun yang tak ada. Okey, thank you. Tadi pakai apa? Udang kopek? Tadi? Yang tu tadi dah pakai udang kopek Udang kopek. Bunga dia. Awak berapa? Tak payah, pakai je. Alah, tak payah. Tak nak. Tak nak. Pakai sama. Tak nak. Pakai sama-sama. Pakai. Boleh. Kita kongsi aja. Cik, siapa nama? Pak Saleh. Pak Saleh. Pak Din, Pak Saleh. Okay, Assalamualaikum geng. Hari ni saya memancing dekat rakit tawel. Rakit tawel tebing runtuh. So hari ni saya turun berdua dengan Pak Din. Tuan ada Pak Din. Kita orang kenal pun kat rakit. Hari ni dia ajak mancing lagi. Dia dah naik unga seekor. Dia pagi-pagi dah hantar gambar ikan. So saya set up dulu. Kita tengok apa hasil lagi ni, insyaAllah. Ni dah rakit tawel. Kita akan naik dari sini. Bahagian depan dia. So ni bilik dia. Satu bilik ni. Sini pun sama guys. Ada air pipe direct ni. Bahagian belakang. Jom kita tengok dapur dengan toilet. Ni Pak Karim. Pak Din. Inilah. Dia ada air pipe. Ini dia punya dapur. Sinki dia dekat sini, belakang dapur. Okay, dah. Jom kita sama mancing. Stay tune guys. Babe strike lagi. Wah, itu dia kerap pusing. Malah nak siang. Malah nak siang. Kau buang kepala dia, ambil badan. Acik makanlah. Saya malas lah tengok muka dia tak handsome. Muka dia tak handsome. Masalahnya kalau muka handsome boleh lah kita sambil. Ayo dia mak. Muka dia comel lah cik kalau kita perhati. Tak comel lah, tengok lah muka dia. Tapi tu orang kata muka buruk isi lawa. Ini kalau kena gigit. Itu. Wah, senang pula lepas. Tak nak. Tak senang pula lepas dari mata kal. Kita buang mata kal, kita sedekah je dengan Saya strike ikan. angin. Ikan talang. Tak mahu muka awak lah. Bak kata cik, ikan ni mana milih? Bruh. Talang. Adalah strike. Dah bekas kat sini. Talang strike makan buat. Oh man. Oh Superman. Batman. Keluang man. Mana-mana dia ada man. Oh tidak man.
Mana-mana je dia. Okey, saya strike Ustaz. Haji nak ke? Wah, nanya. Atu tak nak. Tak nak. Dia main-main nak makan. Ambil balik, ambil balik, ambil balik. Ambil balik please. Okay, lagi yang dah pukul 2. Nampaknya sunyi lagi. Cik tu baru dapat tuang baji. Jadi kita tengoklah hasil. Mana Allah. Nah, ni kau sebuah duri tadi. Nah, ambil duri. Ambil duri tu. Kau sebuah duri tadi kan dapat duri, ambil. Oh, saya punya tadi tu. Dia makan awak punya pula. betul lah dia makan senyap aja. Saya pun nampak ni. Nampak tu. Oh lah cik. Ikan acik tadilah. Ya, itu makan awak. Dia mesti makan awak punya juga. Ya Allah. Dah 2 mata kail kalau saya tak. Astaghfirullahaladzim. Wah, itu dia. Akak duri. Duri. Duri kot. Jangan-jangan yang tadi. Senangin. Di petang hari. Ya Allah, ya Tuhanku. Boleh sempat balik lagi. Mana Cik Din? Cik Din. Oh, ambil gambar. Halo. Ni dia. Berkat kesabaran. Tamatlah misi mancing dengan Pak Din. Nanti saya upkan hasil. Bolehlah buat lauk. Giga juga. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Kasut pun main peranan ni kalau memancing. Allahu Akbar. Okey, jatuh dalam bot tak apa, jangan jatuh dalam air. Okey geng, ni lah hasilnya. Baji ni pun Pak Saleh tu bagi. Glamour. Ni anak balik tadi senangin. Tak berapa besar lah. Talang. Tu je. Hasil ni hari, alhamdulillah. Ya Allah, korang ni bercinta ke? Kau tengok tu, cium-cium buntut ni. Okey, jadi tak apalah. Lama pun mancing kan. Ada rezeki baik-baik ni hari, ada rezeki tak baik. Ginilah. Janji jangan jangan putus asa. Okey. Jumpa lagi lah di next video, okey. Bye. Assalamualaikum.